Mood raya. Orang duk raya kita main kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi nampak ada kambing tak tu? Kita berucap cepat-cepat, kita makan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang berhormat Datuk Seri Haji Norizan Ghazali, Datuk Besar Kerajaan Negeri Kedah. Yang berhormat Datuk Haji Muhammad Yusof alias Munir Zakaria, Esko Kejaraya Negeri Kedah. Bahagia Datuk Haji Muhammad Fauzi Mustafa, Timbalan Datuk Besar Kerajaan Negeri Pembangunan. Yang berhormat Dr. Haji Muhammad Sufia Yusof, Adun Bandar Baru. Yang berusaha Encik Junadi Abdul Rani, Pengarah BIPEN. Yang berusaha Insinyur Mak Faisal Ismail, Pengarah JKR Kedah. Yang berusaha Encik Razwan Osman, Ketua Pegawai Eksekutif SADA. Encik Khazir Khan bin Muhammad Dali, Pengarah Urusan United AAD Sdn Bhd, kontraktor bagi melaksanakan projek ini. Wakil daripada HSS Integrated Sdn Bhd selaku perunding, Ahli Parlimen Cikgu Roslan, harap umur panjang Cikgu Lan. Ketua Polis Daerah, Pegawai Kanan Kerajaan Negeri, Pegawai Daerah Bandar Baru, ahli ride skuter. Ada nak pergi ride lagi ni. Pengarah Lembaga Sembayak, ahli ride juga. Tapi kita layan bentuk kecil-kecil ya. Tak ada bentuk besar. Pegawai Kanan Kerajaan Negeri, Kerajaan Persekutuan, rakan-rakan daripada semua agensi yang terbabit dalam pelaksanaan projek ini. Pertama sekali, dalam mood raya ni saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin. Masih lagi cuma tak boleh buat majlis ya. Raya duk raya lagi. Saya dan Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman mengucapkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izinnya kita dapat berhimpun pada pagi ini dalam satu detik penting untuk membetulkan naratif yang pertama sekali. Sebab dalam dunia ni, kalau tak ada ayat, naratifnya betul, orang boleh bersabar. Tapi kalau tak ada ayat, naratifnya pun tak betul, orang marah. Kalau orang faham, diberi justifikasi yang betul dan benar pada suatu situasi, orang hadapi masalah dengan penuh kepahaman, dia tak memberontak, tak beremosi. Bila orang hadapi masalah, justifikasi tak ada siapa cerita apa kat dia, mula nak angkat parang, nak tetap orang. Itulah masalah di dunia ni. Bila kita hadapi apa-apa situasi yang boleh menimbulkan kesukaran, mesti ada justifikasi. Sama dengan projek-projek infrastruktur air di negeri Kedah ni, daripada 2008 bila dikoperatkan JBA, ditubuhkan syarikat pengganti SADA, maka kita telah buat audit keperluan semasa kepada infrastruktur air. Pada masa itu kita ketinggalan 15 tahun di belakang keperluan kehendak semasa. 15 tahun kita nak lihat, 15 tahun kita sampai di titik 15 tahun tu, keperluan semasa tinggal jauh lagi, dia terus bergerak ke depan. Maka justifikasi, penjelasan yang benar mesti diberi kepada orang ramai, supaya orang ramai tak marah dan dia hadapi masalah ni bersama-sama dengan kita. Bila isu-isu seperti ini mula menjadi alat politik, ditempelkan masalah ni kepada orang-orang tertentu supaya ini adalah lambang kegagalan, maka rakyat tak dapat naratif yang betul. Saya ambil kesempatan sepanjang 5 tahun ini untuk menjelaskan, memberi naratif perjalanan hal-hal
penting negeri tanpa menempel hal buruk sahaja kepada orang. Hal baik pun kita bagi kat dia juga. Kalau dia buat hal baik, kita bagi kat dia. Dan saya tak claim benda ni seorang-seorang. Dan bila pengarah JKR Habaq bagi tahu kat kita projek ni mula masuk tapak 2021, kita tahu zaman siapa. 2021, kawan tu tak main sendiri, tak berpusing kot kulim sendiri. Kawan Cik Gulan tu lah. Dia pusing kot kulim. Dia Habaq kata projek ni PMX bagi. Masa tu PMX tak jadi PM lagi. Saya nak betulkan naratif tu. 2021, pilihan raya umum. November 2022. Dia pun tak idea apa lagi. Jadi dia Habaq kat orang kata semua projek LRA ni PMX bagi. Saya pun duk heran, PMX jadi PMB lah. Ni fakta. Bukan saya nak cerita politik, tak. Fakta. Kita kena bagi ucapan terima kasih kepada orang sebelum tu. Macam saya ada ucap terima kasih kepada pemimpin-pemimpin terdahulu yang telah melaksanakan tanggungjawab dengan baik, menyempurnakan tugasan dia. Pasing kat kita jalanlah terus. Janganlah kerat bagi putih orang belakang tu. Hamai di mana? Sebelum hang siapa? Kena mengakui hal itu. Ini beletak hari raya. Tak boleh menafikan jasa orang belakang. Seperti mana orang depan akan mengakui kerja buat kita. Baik ke buruk, orang depan akan cerita. Sama dengan kita cerita orang belakang. Hak baik kita kata baik. Hak buruk kena Habaq juga. Dia tak buat. Itu saja. Bukan payah pun. Tuan-tuan. Hari ini kita akan merasmikan sebuah loji rawatan air yang baru dinaik taraf. JKR namakan dia penyerahan projek. Dah siap. Tapi kita raikan juga satu penyelesaian masalah rakyat yang begitu lama. Saya ucap tahniah dan setinggi penghargaan kepada pihak yang telah bekerja keras menyempurnakan projek LRA Lubuk Buntar Lama yang kita adakan pada pagi ini. Terima kasih kepada pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri, SUK yang jadi SO penguasa projek, Jabatan Kerja Raya Negeri Kedah, Jabat Esko Bekalan Air, Bahagian Perancangan Ekonomi BPEN, Pejabat Daerah Bandar Baru, ahli-ahli yang berhormat, ADUN, ahli parlimen dan semua pihak yang terlibat. Juga terima kasih yang rakan-rakan yang sudi selalu datang melawat. Saya paling berterima kasih kepada penduduk daerah Bandar Baru yang telah lama menanggung sengsara akibat masalah bekalan air. Dan inilah daerah yang paling kurang komplain. Cuma orang Bandar Baru ni dia kurang meratus. Dia relax. Pasal adun dia pun relax. Adun dia mana dah cengih duk diam. Relax saja. Teknologis. Memang kenal aku tu. Doktor pula tu takkan nak kerja macam orang lain tau. Dia tahu masalah, dia faham dan settle pelan-pelan. Akhirnya Alhamdulillah dengan LRA Lubuk Buntar yang dinaik taraf ini, kita settle masalah 12,000 akaun. 12,000 banyak cik. Sekampung saya tu ada 200 ya. Bayangkan 12,000 akaun. Banyak. Alhamdulillah, terima kasih. Kerajaan negeri memahami isu bekalan air Terawak ni bukanlah isu baharu. Saya sebut tadi, kita beberapa belas tahun di belakang keperluan. Bandar Baru termasuk kawasan luar bandar dan berada di hujung rangkaian paip bekalan air. Kita hadapi masalah tekanan rendah. Ini menyebabkan gangguan bekalan dan pelbagai kesulitan dalam kehidupan seharian. Sejak tahun 2020, kita telah menggerakkan usaha mengatasi masalah ini dengan menaik taraf LRA Lubuk Buntar Lama. Tuan-tuan jangan keliru. Yang kita adakan hari ini adalah menasmikan LRA Lubuk Buntar Lama, bukan LRA Lubuk Buntar yang baru. Yang baru jadi lama, yang lama jadi baru. Baru dengan lama ni pun pening kau. Akhirnya kita duduk tak tepi dua-dua. Dua-dua jadi semacam. Walau bagaimanapun disebabkan masalah pandemik COVID yang melanda pada masa itu,
kita hadapi berbagai halangan, termasuk kekurangan bahan binaan. Kerana kilang-kilang bukan essential, tak boleh beroperasi. Order tak sampai. Mereka pun tak boleh buka kilang. Selama pandemik itulah bahan-bahan binaan tertangguh. Apabila kilang dibuka semula, berlaku permintaan mendadak. Orang banding beberapa negeri. Mereka tahu awak Johor boleh siap, Kedah tak boleh siap. Barang sama aja. Mereka tak tahu barang tu main pada satu kilang. Kalau dihantar pergi Johor, macam mana dia nak hantar kat kita? Macam mana nak banding benda aku tu? Bukan dia kerat, kerat hantar sana, kerat sana sini. Tak, dia buat sebentar-sebentar. Macam lemang tu mana boleh kerat tak tengah. Paik ayak sebab tu juga. Harga melambung kerana permintaan tinggi, bahan yang makin berkurang, dan peningkatan harga ni menimbulkan masalah kepada kontraktor. Hak ni lah justifikasi yang kita dah habak tu. Habak betul-betul. Cerita betul-betul. Mereka tak mau habak cerita ni. Mereka habak kata kerajaan negeri lemah. Tak betul ya tu. Bila perkara ini telah siap macam kita hadapi, kita akan rekodkan semua perjalanan projek ni daripada A sampai Z. Dalam rekod itulah kita boleh baca apa masalah dia hadapi. Konsultan akan cerita masalah dia, kontraktor akan cerita masalah dia, kerajaan cerita masalah dia. Akhirnya semua dah siap. Selesai dah semua masalah tu. Dapatlah bekal layak. Orang akan dapat kebenaran di hujung jalan ini. Janganlah di tengah-tengah jalan tu di simpang siurkan supaya orang keliru. Tak bagus kerja tu. Yang buat tu orang besar-besar. Saya pening orang besar-besar jadi pakai kutu, tak salah buat kerja kutu. Cerita betul je. Sebab kita duduk sini bukan lama pun. Baik tak baik, tahun depan kalah. Bila kalah orang kenyak. Kenyak masa tu tak boleh jawab lah. Saya payah nak kalah. Lepas tu risiko tinggi. Dengan keadaan macam-macam ni risiko tinggi. Baik abang cakap yang betul. Saya senang saya cakap betul. Kalau kalah tak apa. Saya cerita betul. Hampa nak kenyak macam mana lagi dah. Kita tak ada buat salah apa. Kalau hampa duk kona-kona tengah jalan, hak ni kok tu, hak ni kok ni, tak cerita habis. Esok keluar cerita yang sebenar. Hampa nak jawab guna. Hampa tak ada kuasa dah. Dapat kuasa apa orang beri itu belakang ya, payah lah. Tak kata, rasa nak kata. Rasa, bila kata orang kata hang ni, kata kat orang pula, dah tak kata nak kata apa. Takkan nak kata kat kambing. Ada buat masalah ni, orang, kambing tak apa, kita sembelih bakar lah kita makan. Tuan-tuan sekalian, walau bagaimana masalah yang dihadapi, projek ni akhirnya siap sepenuhnya 8 Januari 2026. Sekali lagi saya ucap tahniah pada Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Kerajaan Negeri selaku penguasa projek, pengarah JKN Negeri selaku wakil penguasa projek. Kau ni teruk sekali. Kau ni main ayun dia, kau ni main ayun dia. Dia pun teruk lah. Pakailah topi, pakai kasut. Lah, buat kerja betul. Saya rasa kita duduk tempat yang betul dengan kelakuan yang betul, kita tak ada masalah pada bila-bila masa. Janji betul. Betul saja. Jangan kona. Duduk tak mana tak apa. Asal betul. Kita tak akan ada masalah. Terima kasih kepada kontraktor United AAD Sdn Bhd. Semua projek LRA open tender kecuali Pelubang. Pelubang ni kita hantar surat Kerajaan Persekutuan pada masa tu dengan masa tu nama KASA. KASA dan MOF beri keizinan untuk dianugerahkan projek kepada BDB anak syarikat kerajaan. Pinjaman 431 juta. Sebab kita pinjam. Kita pinjam, kita bayar balik. Jadi kita buat surat minta dibenarkan beri kepada BDB. Lain semua open tender. Sistem open tender ni siapa yang berada dalam cut off, jawatan tender akan pertimbang, akan diberi kepada mereka. Bukan saya pilih. Di gambaran seolah-olah semua kelambatan ni kerana Sanusi pilih kontraktor tak betul. Bukan saya pilih. Jawatan kuasa tender. Ada sistem dia.
Apa cerita aku tu betul-betul? Tak ada siapa yang terluka. Memang hakikat dia lagu tu sungguh. Orang masuk tender macam-macam. Ada yang tender harga bagi bawah pada harga pasaran. Akhirnya projek sangkut. Dah berpuluh bagi EOT berapa kali. Tapi bukanlah perkara pelik EOT ni. Semua projek EOT. Ada satu negeri sembang dalam, cerita dalam mesyuarat di peringkat persekutuan. Semua projek di negeri dia EOT. Berjalan dalam EOT. Dia kata tak ada lagi satu projek yang on time. Tak ada. Oh, saya kata hang teruk dah aku lah. Aku ada juga. Tapi bukan itu satu masalah. Kerana itulah sistem yang terpakai di negara ini pada waktu ini. Kalau ada masalah, dibagi EOT. Dipertimbangkan oleh Jawatankuasa Teknikal. Bukan saya biduk sign EOT tu. Tuan-tuan sekalian, untuk makluman, loji rawatan air Lubuk Buntar baru yang sedia ada ini beroperasi dengan kapasiti 25 MLD. Manakala loji susah mau sebut. Loji rawatan air Lubuk Buntar lama yang telah dinaik taraf berkapasiti 34 MLD. Ini bermakna secara keseluruhan kedua-dua loji ini membekalkan 59 juta liter sehari MLD bagi memenuhi keperluan penduduk Bandar Baru dan sebahagian kawasan di Kulim. InsyaAllah dengan siapnya loji ini, orang Sungai Taka, Bangu Durian, Kampung Jermai, Sungai Kasai, Kuala Dingin, Kampung Stali, Sungai Batu dan kawasan-kawasan Lacuk di hujung sistem tak akan ada komplain lagi. Kawasan Pekan Selama, Bangu Rashid, Taman Cempaka pun insya-Allah tak akan ada masalah air lagi. Orang Taman Cempaka masalah ulat busuk masalah ulat bulu besar ibu jari duk merayap masuklah rumah. Ini pun tak tahu ulat bulu jenis mana masuklah rumah. Kalau ada lagi ulat bulu, Tuan D.O. pergi tengok asal. Harap Tuan D.O. tak jadi ulat bulu lah. Begitu juga depa yang berada di Pematang Pasiak, Bagan Samak, Pematang Kerat Telunjuk, Teluk Sera, Parit Nibung, Bukit Aping, Kampung Celung, Sungai Kecil Ulu, Bukit Benggali. InsyaAllah akan selesai masalah. Tunggu Tuan D.O. kata ada kampung nama 300 kaki. Kampung 300 kaki. Kampung tu kira 100 meter lah. 300 kaki. Tinggi kot, mungkinlah tinggi. Buh nama ikut tinggi. Orang Relau, Kilang Batu, Payas Mambu, Taman Relau Indah. Saya harap lepas ini tuan-tuan tidak perlu lagi mengadu tentang masalah air. Tuan-tuan sekalian, dalam bergurau hakikatnya inilah yang kita perjuangkan, supaya rakyat dapat menikmati kemudahan asas seperti yang sepatutnya tanpa sebarang kesukaran. Bagi pihak kerajaan negeri, saya dengan suci hati, rendah diri, memohon maaf atas kesengsaraan yang tuan-tuan dan puan-puan terpaksa hadapi selama ini. Saya memahami betapa susahnya kita terpaksa catur penggunaan air setiap hari. Ada yang terpaksa simpan air dalam tong, ada yang berjaga malam menadah air dalam besen, terpaksa menunggu lori tangki, ada yang terpaksa berjimat dalam keadaan yang sepatutnya tidak berlaku. Sebagai ketua kerajaan, saya dengar masalah tuan-tuan dan kita usahakan penyelesaian. Alhamdulillah, hari ini rintihan kita didengar dan doa kita dimakbulkan. Ini adalah bukti bahawa kerajaan negeri komited menyelesaikan isu bekalan air secara berperingkat, tetapi menyeluruh dalam keupayaan yang kita ada. Kita tidak mahu lagi isu air ini menjadi beban kepada rakyat. Kita mahu ia menjadi satu kemudahan asas yang stabil, yang boleh diharap sentiasa ada apabila diperlukan. Sekali lagi saya rakamkan setinggi penghargaan kepada semua pihak yang telah menjayakan projek ini, daripada peringkat perancangan hinggalah ke pelaksanaan.